Akhirnya, inilah Proton X50 facelift. Pejam celik 5 tahun dah SUV segmen B yang paling laku ini berada dalam pasaran. Jadi, untuk facelift, apa yang baru? Kali ini hanya ada 3 varian sahaja, iaitu Executive, Premium dan Flagship. Teal Bayou Green ini pula pilihan warna baru. Harga akan diumum tidak lama lagi. Dekat bahagian luar, dia tampil dengan gaya baru tetapi masih boleh tahulah yang ia sebuah X50. Cuma dari sudut belakang ni 50-50 juga. Kena tengok atas jalan baru boleh pastikan. Satu pembaruan yang bagus ialah ciri power tailgate datang siap-siap untuk 2 varian teratas, bukan lagi sebagai kos tambahan. Tapi yang paling kami tabik ialah bahagian dalam sebab tak sama dengan interior model penerma. Nampaklah effort Proton tu banyak dekat sini dan ada banyak elemen yang diambil dari IMA 7. Jadi baguslah kan? Antara yang baru ialah reka bentuk panel pintu dan papan pemuka, konsol tengah jenis bertingkat yang terbukti lebih praktikal, termasuk wireless charger untuk varian paling atas, tombol gear yang diubah ke bahagian steering dan combo cluster digital 8.8 inci dengan infotainment 14.6 inci yang lebih kurang IMA 7. Soal ini, X50 facelift sebenarnya lebih canggih sebab datang terus dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Wireless pula tu. Tak cukup lagi, dia bagi pula dengan arahan suara bahasa Melayu yang pertama di Malaysia. Kamera pun lebih hebat sebab dapat jenis 540 darjah yang boleh nampak bawah kenderaan tu. Tapi ini untuk 2 varian teratas je lah. 2 varian ini ada ciri ambient light 72 warna. Tapi varian flagship ada satu kelengkapan yang pertama kali kami jumpa, iaitu visor matahari jenis semi-transparent. Kiranya penglihatan tidak terhad walaupun visor dibuka. Bijak kan? X50 facelift ni sebenarnya ada banyak pembaruan, tapi semua ini tak boleh lawan enjin dia. Nak tahu sebab apa? Kita jumpa di video seterusnya, okey? Ciao.